Solat sebab nak syurga dan pahala tu tak ikhlas dan syirik. Belajar lagi bro. Rendah sangat makam kau ni. Kalau kita nak haramkan sesuatu, kena ada dalil yang jelas. Kita tak boleh mengharamkan sesuatu benda kalau benda tu tidak ada sandaran yang kuat. Ramai orang yang cakap, bila kita nak beramal, tak boleh harapkan pahala, tak boleh harapkan syurga, tak boleh takutkan neraka. Saya nak tanya, habis tu kenapa ada ayat Quran yang suruh kita berlumba-lumba untuk dapatkan syurga? Dalam surah Ali Imran ayat 133 yang bermaksud, dan bersegeralah kamu kepada keampunan daripada Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah yang motivate kita untuk kejar syurga tu. Jadi Allah ni suruh kita buat benda tak betul ke macam mana? Yang kedua, Nabi pun ada keluarkan hadis, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Hadis ni pun motivate orang dengan pahala. Ini hadis sahih. Nabi suruh kita buat benda salah ke? Atau kita yang tak faham? Dalam surah Al-Baqarah pula Allah bagi tahu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Dan ramai juga yang cakap kalau kita beramal ni sebab nak syurga, nak pahala, takut neraka, ikhlas kita ni rendah. Itu bukan tahap yang tinggi. Memang ada pendapat ilmuwan macam tu, tapi bukan semua ulama, semua ilmuwan sependapat. Ada je yang pakai pendapat yang lain. Ini hanya sebahagian je. Kalau orang nak ikut, silakan. Kalau orang tak nak ikut, anda tak boleh paksa orang untuk ikut pendapat tu. Yang pastinya, kita tak boleh haramkan perkara yang Allah dan Rasul galakkan. Kalau sampai tahap kita haramkan apa yang halal, apa yang digalakkan oleh Allah dan Rasul, kita seolah-olah dah melebihi Allah, dah melebihi Rasul. Kita haramkan apa yang halal. So hati-hati dalam perkataan kita.